Sangat berbahagia dan hari yang beruntung bertuah bagi anda yang menonton video ini, kerana saya, K. Rizal, akan menceritakan, menerangkan bagaimana untuk menjana pendapatan sebanyak USD 10,000 secara berulang-ulang kali seumur hidup anda. Saya ulang balik, 10,000 USD berulang-ulang seumur hidup anda, dan ini telah terbukti satu dunia. Jadi kita akan terangkan bagaimana marketing plan TVI Express. Sebagai permulaan, biar kita terangkan apakah ganjaran yang akan diperolehi daripada TVI Express. Yang pertama, melalui revolving metric. Yang kedua, residual income. Yang ketiga, power pool. Yang keempat, insentif. Kami akan menerangkan hanya revolving metric untuk edisi kali ini. Dan pendapatan yang lain, kedua, ketiga dan keempat akan kami terangkan pada episod yang akan datang. Revolving metric bermaksud semua ahli akan menuju ke arah pelan ganjaran melalui sistem revolving metric dan membuat anda memperolehi pendapatan sebanyak 10,000 USD secara berulang-ulang. Sistem ini menjanjikan kejayaan dengan syarat kita bekerjasama dalam satu pasukan, dalam satu carta. Apa yang anda perlu ingat dalam sistem ini ada dua jenis bot. Bot yang pertama dipanggil sebagai traveler bot dan yang kedua dipanggil express bot. Harus ingat, yang pertama adalah traveler bot, yang kedua express bot. Dan begini cara bekerja. Apakah traveler bot? Traveler bot adalah setiap individu yang menyertai TVI Express akan bermula di travel bot. Dan apabila terkeluar daripada traveler bot akan mendapat 500 USD. Jadi diulangi key point di sini, untuk ahli ataupun individu yang menyertai TVI Express akan menyertai traveler bot, dan setelah terkeluar daripada traveler bot akan mendapat 500 USD. Apakah express bot? Express bot, apabila seseorang itu terkeluar daripada traveler bot, beliau akan melompat naik ke express bot, bot yang kedua ataupun carta yang kedua, di mana di dalam express bot ini kita mengejar 10,000 USD. Apabila terkeluar daripada express bot, kita layak untuk mendapat 10,000 USD. Keyword di sini, untuk menyertai express bot, kita harus terkeluar daripada traveler bot. Lihat contoh simulation yang akan kami tunjukkan di sini. Simulasi ini adalah contoh pergerakan bot daripada traveler bot kepada express bot. Kita lihat dulu, perhatikan baik-baik. Perhatikan ada 4 individu di sini, iaitu anda di dalam tengah-tengah di sini adalah anda, Harry adalah upline anda, manakala team downline yang anda sponsor, dan AB adalah downline yang anda sponsor. Kita lihat di sini bagaimana ia bermula. Setiap bot akan mempunyai lapisan 4 daripada 1, 2, 3, 4. Level 4 mempunyai 1 kotak, level 3 ada 2 kotak, level 2 ada 4 kotak, manakala level yang pertama ada 8 kotak. Kita lihat cara bekerja. Ahli baru ditaja oleh ahli yang ada dalam bot ini, iaitu Joe, Harry, Mary, Sue, Peter, okay? Dan mereka yang baru akan dimasukkan ke dalam level yang pertama. Jadi mereka yang ada dalam ini, apabila sponsor akan diletakkan di dalam kotak yang di bawah sekali untuk dipenuhkan. Kita lihat simulasi ini. Bayangkan seperti yang telah kita tengok tadi, anda telah ditaja oleh Harry. Lihat di manakah kedudukan anda. Lihat di sini, Harry menaja anda dan anda berada di kotak yang pertama, di level yang pertama. Anda harus ingat, pergerakannya bermula daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kita lihat pula yang seterusnya. Katakan anda pula menaja tim, seperti yang kita lihat tadi. Kita tengok di sini, tim akan diletakkan bersebelahan dengan anda dan bukan di bawah anda. Okey, diletakkan di bawah anda, di sebelah anda, di mana perkiraannya daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan. Dan di bawah anda ada nama tim, di mana anda akan membawa 2 orang sponsor. Okey, syarat untuk kita keluar daripada bot mesti mempunyai 2
nama mengikut kita di bawah ini. Kita lihat seterusnya. Katakan orang lain juga ada membuat penajaan. Contoh, Mary di sini menanya Jill. Okey, Jill, cuba lihat, Mary telah lengkap dua orang yang telah ditaja oleh beliau. Dua orang ini akan mengikut Mary. Dan Mary apabila menaja Bill akan diletakkan di bawah kotak yang pertama, dari kiri ke kanan. Jadi beliau akan mengisi, Jill akan mengisi kotak yang kosong di sebahagian ketiga ini. Kita lihat seterusnya. Apa yang akan terjadi kalau anda pula menaja orang yang kedua? Anda menaja AB dan AB diletakkan namanya di bawah anda. Bermakna anda telah cukup dan lengkap mempunyai dua orang di bawah anda sebagai downline yang akan mengikut anda. Dan AB yang telah anda sponsor diletakkan di sebelah kiri anda di kotak yang keempat. Kita lihat seterusnya. Apa yang terjadi jika orang lain, iaitu Tony. Tony di sini menaja Adam. Tony menaja Adam dan nama Adam diletakkan di bawah Tony. Bermakna Tony telah mempunyai dua orang yang telah ditaja oleh beliau. Dan Adam diletakkan di level yang pertama, kotak yang kelima, mengikut turutan dari kiri ke kanan, mengikut kekosongan. Kita lihat seterusnya. Helen juga menaja. Dilihat di sini, Helen menaja seorang, Linda, dan letakkan di bawah kotak yang keenam. Dan seterusnya, Peter menaja Greg, diletakkan di kotak yang ketujuh. Dan seterusnya, Greg menaja Dan. Alright, kita lihat kotak telah penuh. Board ini telah penuh. Mari kita lihat selangkah seterusnya. Sekarang semuanya telah penuh. Okey, untuk melayakkan Joe mendapat 500 USD, board akan berpecah dua. Lihat bagaimana ia terbentuk. Cuba lihat dengan teliti. Apabila level pertama ini telah penuh, dia akan mewujudkan board yang subboard pertama, subboard kedua. Cuba lihat apa yang akan terjadi. Joe telah layak mendapat 500 USD kerana telah terkeluar daripada board yang kita lihat sebentar tadi. Dan bagaimana dengan rakan-rakan yang lain yang berada di dalam board sebentar tadi? Kita lihat, dalam konsep TVA Express harus menaja dua orang. Jika ada dua orang di bawah mengikut kita, kita akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Cuba lihat di sini. Sistem akan mengesahkan ahli yang mempunyai dua tajaan dan diletakkan mengikut urutan atas ke bawah dan kiri ke kanan. Kita lihat simulasi ini. Harry mempunyai dua orang sponsornya, Mary ada dua orang, Tony ada dua orang, dan anda mempunyai dua orang sponsor. Cuba lihat, anda telah melompat daripada level yang pertama dan terus kepada level yang ketiga kerana anda memiliki dua downline yang telah anda taja sebelum ini. Bermakna anda mempunyai kelebihan yang sangat bagus untuk melompat dengan lebih cepat. Seterusnya, sistem akan melihat kepada mereka yang mempunyai satu downline yang telah disponsor. Cuba lihat susunan berikut. Nah, setelah habis kesemuanya, sistem akan melihat kepada mereka yang tidak mempunyai sponsor langsung, akan disusunkan daripada kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, sekarang ini Joe telah pun mendapat 500 USD. Contohnya adalah seperti email tersebut. Encik Zamri telah mendapat 250 USD untuk payout dalam bentuk e-wallet dan 250 dalam e-voucher. Ini adalah contoh individu yang telah mendapat 500 USD. Kita lihat apa yang terjadi kepada Expressbot. Untuk mendapatkan 10,000 USD, langkahnya masih yang sama. Kita lihat simulasi ini. Masih dengan konsep yang sama. Sesiapa yang terkeluar daripada Travelbot akan masuk kepada Expressbot, dan ke dalam bot mana yang akan dimasukinya akan mengikut kepada upline yang disponsor ataupun ditaja oleh dia. Okey, dalam keadaan bot yang ini, Expressbot ini, Trish telah berjaya untuk keluar mendapat 10,000 USD. Inilah contoh email daripada TVA Express untuk mendapat 10,000 USD yang pertama.
Inilah pangkat-pangkat yang terdapat dalam TVI Express, bermula daripada Associate, Ahli Biasa, Silver, Gold, Diamond, International Diamond, Platinum dan Presidential Associate. Ini adalah contoh kenaikan pangkat dan struktur bayaran yang dibayar oleh TVI Express kepada mereka yang mendapat pangkat-pangkat tersebut. Inilah bukti commission ataupun commission silver USD 500, gold 10,000 dan juga residual income. Seperti terlihat di sini ini adalah pendapatan-pendapatan selain daripada yang telah kami ceritakan sebentar tadi. Ini adalah bukti pendapatan. Ini adalah cik summary kita. Dan ini adalah cik gunaha. Ini adalah captain. Dan ini adalah saya sendiri, di mana upline telah membayar voucher sebanyak 2 EV dan dimasukkan dalam akaun saya. Ini membuktikan bahawa upline membeli voucher kita. Walaupun voucher itu tidak boleh dikeluarkan secara tunai melalui bank, tetapi kita boleh menjual voucher tersebut kepada upline dan mereka akan membayar ke dalam akaun. Ini lagi adalah bukti pembayaran yang telah dibayar oleh upline kepada saya. Tidak lama lagi pada bulan Jun 2011 akan dilancarkan satu kad kredit untuk TVI Express Malaysia. Dengan kata lain, akan memudahkan urusan untuk kita mengeluarkan segala bonus-bonus yang telah kita perolehi. Mekanik plan TVI Express menyumbang kembali sebanyak 72% berbanding dengan multi-level marketing yang lain yang hanya menyumbangkan kepada ahlinya hanya sekitar 40 hingga 50%. Inilah contoh-contoh pangkat-pangkat dan leader-leader yang di dalam grup kami. Inilah salah satu bisnes dalam era masa depan yang begitu hebat. Jadi kenapa anda menyertai TVI Express? Yang pertama, syarikat yang stabil, sokongan padu dan kuat, bertaraf antarabangsa, peluang menyertai dan membangun dengan global business dari rumah, plan ganjaran tanpa tandingan, pengiktirafan sejagat, syarikat terulung yang menjanjikan insentif termasuk jet ataupun bot peribadi, tiada pembelian bulanan hanya dengan sekali pelaburan serendah 250 USD, manakala ganjaran yang berlipat ganda sepanjang hayat. Tanpa pengendalian stok, tidak seperti multi level yang lain memerlukan barangan stok ataupun memerlukan anda membeli sesuatu kuantiti yang begitu banyak setiap bulan. Pendapatan segera dengan perolehan di setiap peringkat. Jadi kita harus bermula daripada sekarang. Pilihlah TVI Express di mana anda melihat diri anda, daftarlah sebagai ahli sekarang dan mengikut latihan kami. Terus kita akan mencapai kejayaan bersama-sama. Hubungi kami segera di talian 016-497-4055 ataupun email ssdnetwork07@gmail.com. Layarilah www.jutawan.x.com untuk maklumat lebih lanjut. Sekian.